So hari Sabtu adalah hari yang biasanya kita memenuhi undangan majlis-majlis perkahwinan, majlis pertunangan, ada yang buat kenduri tahlil. So semua jemputan kalau boleh kita nak pergi. So untuk wanita yang kat luar sana berhajat untuk memenuhi semua jemputan tapi nak kurus. Sebab kena ingat bila kita ni makan, kita selalu lupa ingatan, lupa daratan. So nanti tahu-tahu balik dah tambah 2 kilo. So sedikit tip untuk wanita yang menjaga badan, yang berdiet, bermacam cara untuk kita menjaga, mengawal pemakanan kita. Pertama, sebelum pergi majlis, kita makan sendirilah kat rumah kita. Makan makanan yang kita nak. Bila pergi kenduri, kita makan lauk-lauk sahaja. Macam saya sendiri, kalau ada 5 majlis perkahwinan, 5-5 saya pergi, saya tak makan nasi, saya makan lauk sahaja. Air-air tu pun saya tak ambil sebab memang confirm air berguna. Saya minum air mineral sahaja. Itu cara saya jaga badan lah. So kalau tak jaga badan, almaklum nanti tahu-tahu timbangan berat. So dapat pula aiskrim macam ni ya, dekat majlis-majlis. Rugi tak makan, rugi tak ambil. Sedap ni. Yang paling sedap adalah percuma. Kan? Okey, so sama-sama kita jaga kesihatan.